Nampak kan guys, warna biru, warna ungu. Tapi benda ni kita buat bukan sebab suka-suka, tapi sekadar nak menaikkan suasana di bahagian background. So sekarang aku nak tunjukkan kat korang. Ini dia lampu warna ungu yang aku pakai dekat sebelah bawah. Lampu ni, so basically dia ada macam-macam mood, di mana dia ada bahagian atas ni dengan bahagian bawah. Untuk tukar mood dia, kita pergi dekatkan sikit. Kalau kita pergi paling bawah, dia mati lah. Jadi warna dull macam ni kan, warna asal kan. Tapi kalau kata first stage, dia boleh tukar. Ok, yang ni kalau kita scroll bahagian atas, kalau korang perhatikan belah belakang tu pencahayaan dah berubah. Putih pergi kuning. Pergikan kepada stage 2. Yang ini untuk warna-warni dia. Tadi ungu, ni dah biru. Ni apa pula? Tekan sambung je pusing. Hijau pula. Dan dia ada rekod kan lah dekat sebelah belakang ni. Dia punya hue kat mana. Dan pada masa sama kita boleh tekan. Dia ada satu button lagi kat sini yang mungkin kau tak nampak. Ni. Ini kita tekan tu untuk tukar dia punya saturation dan juga dia punya hue, brightness dengan saturation. Dan of course paling atas sekali, ini dia ada gaya-gaya dia, apa yang kita nak lah. So kalau aku tukar, nampak? Dan tukar tu dia akan tulis kat belakang ni brightness. So mood dia kita tukar. Kau nak bling-bling ke, kau nak macam club ke, kau nak relax-relax ke, kau nak macam TV ke, macam-macam dia boleh buat. Okay, off. So tu dia lampu pertama yang aku gunakan untuk meriahkan backdrop aku. Ni lampu kedua pula.